dengar baik-baik. Jika lahir anak itu lebih daripada 6 bulan dah tarikh berkahwin, anak itu dibinkan kepada suami ibu yang mengandung tadi. Okey. Jika anak itu tak sampai 6 bulan lahir dari tarikh dia bernikah, maka dibinkan kepada mak dia. Faham tak? Angguk batak lain lagi. Biar angguk tu mana faham. Nah. Okey. Bila mengandung dia akan ada 2 perkara. Pertama, beranak. Yang kedua, menikah. Okey? Sama ada nikah dulu atau beranak dulu boleh jadi belaka. Cuma dalam soalan ini nikah sebelum beranak. Faham lagi? Apabila anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 bulan dah mengandung atau lebih, bin ayah. Dan jika tidak sampai 6 bulan daripada tarikh nikah sudah beranak, bin mak. Faham tak? Alhamdulillah. Selesai masalah. Bila bin ayah, macam anak orang lain, macam biasa, saka-sakanya sama saja. Tapi kalau bin mak, tidak akan saka belah ayah. Faham lagi? Kan ini kira anak yang di luar nikah. Faham? Kalau bin mak, dia makan saka mak saja. Mak mati dia makan saka mak, anak tu mati mak makan saka. Okey?